Hai semua, pernah tak rasa geram bila markah pendidikan moral korang macam tak cukup? Padahal dah belajar betul-betul? Dalam perkongsian kali ni, kita akan bongkar rahsia macam mana nak skor markah penuh untuk soalan pendidikan moral tingkatan 2, terutamanya untuk unit 3, tanggungjawab diri. Jom kita mula. Okey, pertama sekali, jom kita tengok masalah yang paling biasa pelajar hadapi, iaitu kenapa markah kita boleh hilang macam tu je. Pernah tak rasa macam ni? Korang dah belajar, dah faham semua isi, tapi bila dapat je kertas peperiksaan, markah dia lari sikit. Kenapa agaknya ya? Inilah puncanya. Selalunya masalah bukan sebab kita tak tahu jawapan tau, tapi sebab kita tak faham teknik yang betul untuk tunjukkan jawapan kita tu pada pemeriksa. Ya, ada cara dia. Jadi, benda paling penting untuk kita faham ialah bila kita dah kuasai teknik menjawab yang betul, automatik markah kita pun akan jadi lebih tinggi. Inilah kunci utama nak skor dalam pendidikan moral. Okey, langkah pertama untuk skor, kita kena kenal dulu lawan kita. Jom kita tengok jenis-jenis soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan. Secara asasnya, ada dua jenis soalan utama. Pertama, soalan struktur. Yang ni jawapan dia ringkas dan padat je. Lepas tu, ada soalan esei. Yang ni perlukan jawapan yang lebih panjang sikit, siap dengan huraian dan contoh yang mantap. Okey, kita mulakan dengan yang senang sikit. Soalan struktur. Anggap je ni macam warm up untuk kita kumpul markah mudah dan bina keyakinan. Senang je ni. Jom kita mulakan dengan kata tugas yang paling asas. Nyatakan. Contohnya, soalan macam ni. Dia cuma minta kita senaraikan dua contoh tanggungjawab diri. Sangat terus terang kan? Untuk soalan nyatakan, jawapan kita kena terus bagi isi. Tak payah nak huraikan panjang-panjang. Satu isi betul, terus dapat satu markah. Kan senang tu. Okey, sekarang kita naik satu level. Mari kita beralih ke kata tugas, jelaskan. Soalan macam ni perlukan lebih sikit daripada sekadar senarai isi. Untuk soalan jelaskan, formula dia mudah je. Isi campur huraian. Mula-mula bagi isi utama. Contohnya, membantu pelajar mencapai kejayaan. Lepas tu, terangkan sikit. Kenapa? Dan siap! Dan sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Ini dia, formula ajaib untuk jawab soalan esei 8 markah dan dapat markah penuh. Dah sedia? Hafal formula ajaib ni, okey? F, H, C, H, L, K. Ia bermaksud fakta, huraian, contoh, huraian lanjutan dan yang terakhir sekali, kesan. 5 elemen ni lah resepi rahsia untuk jawapan esei yang confirm dapat markah penuh. Teori dah faham, kan? Sekarang, jom kita cuba guna formula ni dengan satu contoh soalan esei yang sebenar. Katalah kita dapat soalan esei 8 markah ni. Huraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri sebagai pelajar. Jom kita guna formula FHCHLK untuk selesaikan soalan ni. Kita mula dengan F, iaitu fakta ataupun isi utama kita. Ayat pertama, kita terus je nyatakan satu kepentingan, biar ringkas dan jelas. Seterusnya, H untuk huraian. Kita kembangkan sikit fakta tadi. Kenapa tanggungjawab diri boleh bantu kita berjaya? Sebabnya, kita akan jadi lebih pandai urus masa. Lepas tu, C untuk contoh. Bagi satu contoh yang spesifik dan senang faham. Contohnya, pelajar membuat ulang kaji setiap hari. Ini akan buat jawapan kita nampak lebih real dan meyakinkan. Selepas bagi contoh, kita tambah HL, huraian lanjutan. Terangkan sikit apa hasil daripada contoh yang kita bagi tadi. Kalau ulang kaji setiap hari, apa jadi? Mestilah kita akan lebih faham pelajaran tu. Dan akhir sekali, K untuk kesan. Apakah hasil jangka panjangnya? Tentulah dapat keputusan peperiksaan yang cemerlang. Macam itulah kita bina satu perenggan yang lengkap dan padu. Okey, sebelum kita habis, jom kita tengok beberapa tips terakhir yang sangat-sangat penting untuk kita ingat masa dalam dewan peperiksaan nanti. Jadi, sebelum masuk dewan periksa, ingat 4 benda penting ni. 1. Faham kata tugas soalan tu. 2. Pastikan tulisan jelas dan senang dibaca. 3. Guna contoh yang relevan. Dan 4. Susun jawapan esei guna formula FHCHLK. Ingat tu ya? Jadi, ingat ya, rasa frust bila markah hilang tu bukannya sebab korang tak pandai. Ia cuma soal teknik. Faham isi kandungan tu memang penting. Tapi, untuk betul-betul cemerlang, kita kena kuasai teknik menjawab ni. Sentiasa ingat formula kejayaan ni. Bila kita gabungkan teknik menjawab yang betul dengan usaha gigih kita, insya-Allah kita akan dapat kejayaan yang cemerlang. Selamat maju jaya semua.